Aduh, tak faham lah. Umi, apa faham tak? Umi! Umi! Apa benda ni? Mesti lah ambil kamus dekat aku. Aduh, dalam kamus pun tak ada. Macam mana ni? Belajar zaman sekarang dah tak macam dulu. Semuanya guna bahan digital. Betul. Ya, kalau pandai guna sebenarnya boleh memudahkan kita untuk belajar. Ya, betul tu Kasih. So, hari ni Zee kita bincangkan macam mana bahan digital dapat memperkasa pendidikan. Dengan sampai habis mantau ada info yang boleh ubah cara untuk kita belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aish. Dan saya Kasih, hari ini kita nak sembang tentang topik yang penting, iaitu bahan digital memperkasa pendidikan. Betul tu Kasih. Cuba bayangkan sekarang ini kita boleh belajar guna internet je. Kalau dulu kita kena belajar dalam kelas, tapi sekarang guna YouTube pun boleh faham topik sains, geografi, matematik dan lain-lain. Saya paling suka guna Quizizz sebab ia seronok, senang dan boleh ulang banyak-banyak kali. Saya pula suka guna Google Classroom kerana senang cikgu untuk bagi tugasan, nota dan kita boleh tanya soalan bila masa, tak perlu tunggu masa esok. Tapi Kasih, semua ni bukan untuk seronok je. Bahan digital sebenarnya memperkasa pendidikan sebab ia buat kita belajar dengan lebih fleksibel. Ya, kita boleh belajar ikut masa kita sendiri. Kalau tak faham, ulang semula. Kalau tertinggal kelas, kita tengok rakaman video. Semua maklumat ada di hujung jari. Tapi tak semuanya indah kan? Sebab ada juga kekurangan. Contohnya seperti ada pelajar yang tak ada peranti internet yang sesuai dan internet jaringan yang laju. Betul, sebab tu pentingnya ada sokongan sekolah dan kerajaan supaya tak ada pelajar yang tercicir, dan kita pun kena guna bahan digital dengan etika yang sesuai, jangan guna untuk benda yang tidak berfaedah. Betul tu, saya juga percaya bahan digital bukan saja mengubah cara kita belajar, tapi juga mengubah cara guru mengajar. Dan yang paling penting, ilmu jadi lebih mudah diakses. Tak kira siapa kita, dari mana kita datang, semua orang boleh belajar kalau ada kemahuan. Jadi sebagai pelajar, kita kena ambil peluang ini dan gunakan bahan internet dengan lebih pantas. Betul tu, sebab masa depan kita bergantung apa yang kita buat hari ini, dan teknologi adalah jambatan ke arah masa depan yang lebih cerah. Baiklah, sampai sini je sembang ilmu kita hari ini. Terima kasih kerana bersama saya Aish. Dan saya Kasih. Jangan lupa kongsi ilmu, guna teknologi dengan bijak dan terus belajar. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum dan Bye-bye. Tamat bicara penuh bermakna tentang digital dan pendidikan mulia. Ayo bersama kita usaha perkasa negara dengan ilmu dan budaya.